Ingat kalau anak itu lahir pada petang Ramadan, esok raya, okey, mana 30 Ramadan sebelum maghrib lahirlah anak tu, kena zakat fitrah. Yang tak kena zakat fitrah, anak itu lahir malam raya. Orang bang dah gaya Allahu Akbar, kejut bang brek beranak. Faham? Tu beg anak. Jadi anak tu beg selepas garik. Mana satu Syawal dah baru beranak. Dak dang dengan Ramadan, faham lagi? Dak kena zakat. Yang kena zakat ialah sempat hidup pada Ramadan dan Syawal. Kalau beranak sebelum Syawal, mana garik 7.5, beranak 7.29, dan puasa semini, faham lagi? Baby tu patu masuk lalu Syawal, faham tak? Garik tak? Maka wajib zakat fitrah.